Aku tak takut. Kandungan video ini mengandungi perbincangan tentang kes Adrian Lim yang melibatkan unsur-unsur yang mungkin sensitif kepada sesetengah penonton, termasuk elemen D, R dan kejadian paksa hilang nyawa. Terdapat juga perbincangan mengenai cecair badan merah serta kejadian melibatkan sikenit yang boleh menimbulkan ketidakselesaan. Penonton dinasihatkan untuk menonton dengan penuh pertimbangan. Jika anda mudah terkesan dengan topik ini, sila berhati-hati sebelum meneruskan tontonan. Bab 1. Pengenalan legasi gelap Singapura. Pada awal 1980, Singapura sedang bergerak pantas ke arah pemodenan. Pencakar langit yang menjulang, simbol keajaiban ekonominya, menutupi sisa-sisa kepercayaan karut dan amalan tradisi yang masih berakar di sesetengah komuniti. Toa Payoh, antara kawasan perumahan tertua di bawah Lembaga Pembangunan Perumahan HDB, mencerminkan dualiti ini. Blok-blok perumahannya yang sesak, dipenuhi keluarga pekerja, gerai-gerai hawker, dan ikatan kejiranan yang erat, dianggap sebagai lambang kejayaan perancangan bandar. Namun, di sebalik kemajuan ini, bisikan tentang ilmu hitam dan keputusasaan spiritual terus membara. Jenayah Adrian Lim meletus di persimpangan moden dan tradisi ini. Lahir pada 1942, Lim membesar di Singapura pasca perang yang masih terpengaruh oleh penjajahan British. Menjelang 1970, beliau mencipta semula dirinya sebagai bomoh dan perunding spiritual, mengambil kesempatan atas keresahan masyarakat yang terperangkap antara pemerintahan sekular yang ketat dan kepercayaan lama. Aktiviti fraudnya mengeksploitasi klien yang terdesak dengan upacara pelindung roh dan janji penyelesaian masalah cinta menjadi bisnes menguntungkan. Bagi Lim, Toa Payoh yang padat penduduk adalah medan buruan sempurna. Di sini, janji kemodenan belum sepenuhnya menghapuskan ketakutan terhadap makhluk halus atau sumpahan. Kejadian paksa hilang nyawa terhadap Ghazali Marzuki dan Agnes Auxil Heok pada Januari 1981 bukan sekadar tragedi individu. Ia mendedahkan retak dalam naratif kebanggaan nasional Singapura. Kehilangan nyawa kedua sikenit itu diselubungi simbolisme okultis, cecair badan merah, dan kepercayaan songsang mengejutkan sebuah negara yang sedang berusaha melupakan dunia bomoh dan beralih kepada sains. Kes ini mencabar imej Singapura sebagai bandaraya futuristik dan mengingatkan bahawa, di celah-celah kemajuan, kegelapan manusia masih boleh bersembunyi. Reaksi awam bercampur, kemarahan terhadap keganasan, tetapi juga rasa malu kolektif. Media tempatan cuba mengecilkan unsur ritual, menekankan psikopati individu. Namun, butiran mahkamah tentang pengorbanan cecair badan merah untuk Dewi Kali, jarum yang dicucuk ke mata si kenit, dan koleksi cecair badan merah dalam botol susu mendedahkan keanehan yang sukar dijelaskan oleh logik semata. Kes Lee menjadi peringatan bahawa, di sebalik disiplin dan kemakmuran, Singapura tetap terikat pada sejarahnya yang kompleks, tempat di mana mitos dan realiti berkait tanpa sempadan jelas. Proses perbicaraan dan hukuman gantung Lim, kes Serintan, dan Ho Kah Hong pada 1988 menutup bab ini dengan penuh kontroversi. Bagi sesetengah pihak, ia bukti keadilan sistem undang-undang yang tegas. Bagi yang lain, ia mencetuskan perdebatan tentang kepercayaan buta, kelemahan kawalan agama, dan keperluan negara untuk mengawal naratif spiritual. Kini, lebih 4 dekad kemudian, kes Toa Payoh tetap hidup dalam legenda bandar sebagai amaran, misteri, dan cermin bagi ketakutan yang tidak pernah benar-benar hilang. Bab 2. Si Kenit Kehilangan Keajaiban. Ghazali Marzuki, si kenit yang suka layang-layang. Ghazali bin Marzuki, seorang si kenit 9 tahun, tinggal bersama keluarganya di Blok 12, Toa Payoh. Anak keempat daripada 7 beradik, Ghazali dikenali dengan senyuman nakalnya dan kegemarannya menerbangkan layang-layang buatan sendiri di padang lapang berhampiran rumah pangsa HDB mereka. Ayahnya, Marzuki, bekerja sebagai buruh binaan,
manakala ibunya, Maimunah, menjual nasi lemak di gerai Hauke berdekatan. Ghazali sering membantu adik-beradiknya mengumpul botol kita semula untuk mendapatkan wang saku tambahan, dengan impian membeli basikal suatu hari nanti. Pada 25 Januari 1981, Ghazali memberitahu ibunya bahawa dia ingin bermain di rumah jiran. Kali terakhir dia dilihat adalah ketika mengikut seorang wanita yang menjanjikan gula-gula. Wanita itu kemudian dikenal pasti sebagai keserintan MUI Chu, salah seorang sekutu Adrian Lim. Agnes Aung Siew Heok, si kenit bermata bersinar. Mangsa kedua, Agnes Aung Siew Heok, seorang si kenit 10 tahun, tinggal di kawasan kejiranan yang sama. Digambarkan sebagai seorang yang pemalu tetapi penuh rasa ingin tahu. Agnes merupakan anak bongsu daripada 3 beradik dalam sebuah keluarga Cina kelas pekerja. Ayahnya, Ong Kok Ling, bekerja sebagai pemandu teksi, manakala ibunya, Lim Siew Kim, seorang tukang jahit. Agnes bersekolah di Kebun Baru Primary School, di mana guru-gurunya sering memuji bakat melukisnya. Pada malam 27 Januari 1981, Agnes meninggalkan rumahnya untuk membeli kicap di kedai berhampiran. Kali terakhir dia dilihat berada di sekitar blok 12A bersama seorang wanita yang dikatakan menyerupai Ho Kah Hong, yang telah memikatnya dengan alasan membantu membawa barangan runcit. Kehilangan, ketakutan menyelubungi kejiranan. Keluarga Ghazali melaporkan kehilangannya pada malam yang sama, tetapi pihak polis pada mulanya menganggapnya sebagai kes si kenit yang sesat. Namun, apabila Agnes pula hilang 2 hari kemudian dalam keadaan yang hampir serupa, panik mula melanda Toa Payoh. Gambar si kenit yang hilang ditampal di sekitar kawasan perumahan, sementara sukarelawan menyisir terusan dan tapak pembinaan berdekatan. Seorang saksi, Encik Teo, mendakwa melihat Agnes bercakap dengan seorang wanita muda berbaju bunga kemudian dikenal pasti sebagai Ho Kah Hong di taman permainan. Wanita itu memegang anak patung dan berkata dia memerlukan bantuan memilih hadiah untuk anak saudaranya, katanya dalam keterangannya. Penemuan, keperitan sebuah negara. Pada 6 Februari 1981, si kenit Ghazali ditemui dalam bilik utiliti di bawah blok 12A. Dibungkus dengan kain yang dipenuhi cecair badan merah. Laporan forensik menunjukkan terdapat 19 kesanti, termasuk 1 di tepat pada jantung, serta kesan, sejenis ubat penenang, dalam tubuhnya. Kurang 48 jam kemudian, tubuh Agnes pula ditemui dalam longkang berhampiran Sungai Kalang. Pemeriksaan forensik mendedahkan tanda-tanda di yang bersifat ritualistik, tapak tangan dan kakinya dikelear, dan cecair badan merahnya dikumpul dalam bekas plastik. Pakar patologi turut menemukan satu simbol aneh, segitiga dengan mata di tengah, diukir pada dadanya. Keluarga yang hancur, kesedihan yang tidak terkata. Ibu Ghazali, Maimunah, rebah ketika mengenal pasti anaknya. Mereka telah merampas keajaibannya tawannya, katanya kepada The Straits Times. Keluarga Agnes, yang berpegang teguh kepada ajaran Buddha, mengadakan upacara sembahyang di luar rumah mereka selama berminggu-minggu. Ayahnya, Ong Kok Ling, berkata, "Saya memandu melewati blok 12A setiap malam, berharap ini hanyalah mimpi buruk. Tetapi anak saya tidak pernah pulang." Jiran-jiran mengumpulkan sumbangan untuk kedua-dua keluarga, tetapi luka emosi yang dialami mereka kekal mendalam. Pada hari pengebumian Agnes, rakan-rakan sekelasnya melepaskan tanglung kertas ke langit, satu tradisi yang menjadi kegemaran Agnes semasa pesta pertengahan musim luruh. Sebuah kejiranan yang berubah. Tragedi berganda ini meninggalkan kesan yang mendalam di Toa Payoh. Ibu bapa menjadi lebih berhati-hati, melarang si kenit mereka bermain tanpa pengawasan. Kawasan di mana Ghazali kali terakhir dilihat berubah menjadi tempat yang sunyi, penuh dengan perasaan tidak selesa. Sebuah tugu peringatan sementara yang dipenuhi mainan dan bunga muncul di lokasi kejadian,
tetapi pihak berkuasa kemudian menghapuskannya atas alasan mengelakkan gangguan emosi kepada penduduk. Bertahun-tahun kemudian, Abang Agnes, Wei Ming, berkata, "Kami bukan sahaja kehilangan seorang adik. Kami kehilangan kepercayaan terhadap kejiranan sendiri." Cahaya dalam kenangan. Hari ini, sebuah taman kecil berhampiran blok 12 menempatkan plak dengan nama si kenil tersebut serta kata-kata, "Sebagai ingatan kepada nyawa yang pergi terlalu awal, biarlah kebaikan melindungi yang tidak berdosa." Setiap bulan Januari, penduduk menyalakan lilin di sana, satu penghormatan senyap buat Ghazali dan Agnes. Bab 3. Pembunuh Adrian Lim, Catherine Tan dan Ho Kah Hong. Adrian Lim, bomoh palsu yang haus kuasa. Adrian Lim dilahirkan pada 25 Februari 1942 di Singapura, ketika era pendudukan Jepun. Ayahnya, seorang peniaga kecil berketurunan Cina peranakan, sering hilang kerana masalah judi, manakala ibunya bekerja sebagai penjahit. Lim membesar dalam kemiskinan dan sering menjadi mangsa buli di sekolah kerana lughat Cina Melayu yang pelik. Pada usia 17 tahun, beliau bekerja sebagai kerani insurans tetapi dipecat pada 1969 kerana menipu syarikat dengan membuat tuntutan palsu. Pada 1970, Lim mula mengeksploitasi kepercayaan masyarakat terhadap dunia spiritual. Beliau mengaku sebagai keturunan bomoh Jawa dan mendakwa boleh berkomunikasi dengan dewa-dewi Hindu seperti Kali dan Shida. Dengan memakai jubah putih dan mengadakan upacara di flatnya di Toa Payoh, Lim menawarkan perkhidmatan pengubatan untuk penyakit misteri, pengasihan dan perlindungan daripada makhluk halus. Kliennya kebanyakannya wanita yang terdesak dari suri rumah sehingga penari kelab malam. Catherine Tan MUI Chu, isteri yang terperangkap. Catherine Tan, lahir pada 1955, berasal dari keluarga Cina Kristian yang miskin di Jilang. Selepas tamat sekolah rendah, beliau bekerja di kilang elektronik dan berkahwin muda pada usia 18 tahun. Perkahwinan itu gagal kerana suaminya, seorang alkoholik. Pada 1976, Catherine bertemu Lim ketika mencari rawatan untuk sakit perut kronik yang didakwa akibat santau. Lim memanipulasi kepercayaannya dengan menyatakan dia dipilih Dewi Kali sebagai permaisuri spiritual. Catherine tertarik dengan karisma Lim dan statusnya sebagai orang berilmu. Mereka berkahwin secara tradisi Cina pada 1978, walaupun Lim masih secara sah berkahwin dengan isteri pertamanya, Cheong Mei Queen. Catherine menjadi tulang belakang operasi Lim. Beliau menguruskan wang daripada klien, menyediakan ramuan herba palsu, dan turut serta dalam ritual. Dalam wawancara dengan polis, Catherine mengaku Lim sering mengancam akan menghantar hantu jika dia tidak patuh. Ho Kah Hong, mangsa yang jadi pembantu. Ho Kah Hong, dilahirkan pada 1963, adalah anak bongsu dalam keluarga Cina Taoisme yang berpecah belah. Ayahnya, seorang penjual ikan, sering memukulnya kerana dia dilahirkan perempuan. Pada 1979, pada usia 16 tahun, Ho melarikan diri dari rumah dan tinggal di rumah pangsarakan. Di sana, dia diperkenalkan kepada Lim oleh seorang jiran yang percaya Lim boleh menyembuhkan kemurungannya. Lim menyalahgunakan kepercayaan Ho dengan mendakwa dia adalah titisan Dewi Durga yang perlu melalui ujian darah untuk mencapai pencerahan. Ho, yang terkesan dengan perhatian Lim, mula tinggal di flatnya dan menjadi kekasih gelapnya. Catherine pada mulanya cemburu, tetapi Lim memujuk kedua-dua wanita bahawa perhubungan bertiga ini adalah perintah dewa-dewi. Ho kemudian terlibat dalam menjerat mangsa dengan berpura-pura menjadi kakak baik yang menawarkan gula-gula. Dinamik tuhik, kultus peribadi. Lim mencipta hierarki berdasarkan ketakutan dan manipulasi seksual. Setiap malam Jumaat, beliau mengadakan upacara di bilik gelap yang dihiasi patung kali dan lilin merah.
Catherine dan Ho dipaksa minum campuran darah ayam dan arak, sementara Lim menjalani ritual penyucian dengan berhubungan seks dengan kedua-dua wanita. Mereka juga menggunakan teknik kawalan minda. 1. Pengasingan. Catherine dan Ho dilarang berhubung dengan keluarga atau rakan. 2. Pengawasan. Lim memasang loceng di pintu untuk memantau pergerakan mereka. 3. Penganiayaan psikologi. Sekiranya mereka ragu-ragu, Lim berpura-pura dirasuki roh dan mengancam akan membunuh diri jika tidak diikuti. Lonjakan keganasan. Aktiviti ritual cecair merah tubuh bermula pada 1980 apabila Lim mendakwa mendapat disi bahawa Dewi Kali mahukan korban. Mangsa pertama yang dicuba ialah seorang anak klien, si terlalu kenit, tetapi Catherine memberontak dan mengugut akan lapor polis. Lim kemudian beralih kepada si kenit lelaki yang dianggap roh suci. Dalam perbicaraan, Catherine mendedahkan bahawa Lim menguji kesetiaan mereka dengan menyuruh Ho manikam seekor bulus hingga hilang nyawa. Dia kata jika kita boleh paksa hilang nyawa haiwan, kita akan berani paksa hilang nyawa manusia, katanya. Kejatuhan. Segalanya runtuh apabila Ho, hamil anak Lim, mula takut dengan kutukan selepas pembunuhan-pembunuhan itu. Pada 3 Februari 1981, dia menghubungi abangnya dan mengaku semuanya. Polis menyerbu flat Lim dan menemui diari Lim yang mencatat tarikh pembunuhan dengan simbol astrologi. Botol susu berisi darah beku. Lukisan kaligrafi Sanskrit yang menterjemah darah membawa kuasa abadi. Bab 4. Ritual cecair badan merah kerangka okultisme yang menggerunkan. Asal-usul kepercayaan okultisme Adrian Lim. Adrian Lim membentuk sistem ritualnya melalui gabungan kepercayaan Hindu, tradisi Bomo Melayu, dan imajinasi gelapnya sendiri. Minatnya terhadap okultisme bermula pada 1975 setelah membaca buku The Secret Power Oskali terbitan India, yang disalahfahamkannya sebagai manual pengorbanan cecair badan merah. Lim juga terpengaruh dengan cerita rakyat Jawa tentang Nyai Roro Kidul, roh laut yang kononnya memerlukan persembahan manusia. Dalam diari peribadinya, beliau menulis, Dewa-dewi lapar. Hanya cecair badan merah manusia yang dapat membuka pintu kuasa abadi. Struktur ritual, dari pemujaan ke pemaksaan kehilangan. Ritual Lim terbahagi kepada 3 fasa. Biasanya dijalankan pada tengah malam di bilik gelap flatnya. 1. Pemanggilan roh. Lim membakar kemenyan dan melaungkan mantra campuran Sanskrit dan Jawa sambil memukul gong kecil. Patung Dewi Kali berlapis emas palsu diletakkan di tengah lingkaran lilin merah. 2. Persembahan cecair badan merah. Mangsa awalnya haiwan seperti ayam atau bulus disembelih dan cecair badan merahnya dikumpul dalam mangkuk tembaga. Lim melukis simbol yantra di lantai menggunakan cecair badan merah, kononnya untuk mengunci kuasa roh. 3. Pengisian kuasa. Lim, Catherine dan Ho minum campuran cecair badan merah, arak dan air tebu. Mereka kemudian melakukan hubungan seks sebagai penyatuan dengan dewa. Eskalasi kepengorbanan manusia. Pada 1980, Lim mendakwa mendapat wahyu. Kali berbisik, si kenit tak berdosa adalah kunci. Ritual pertama melibatkan si kenit dilakukan pada Oktober 1980. Tetapi gagal apabila mangsa berjaya melarikan diri. Dalam perbicaraan, Ho Kah Hong mendedahkan Lim menguji keberanian mereka dengan menyuruhnya menculik seorang si kenit berusia 8 tahun dari pasar malam. Dia suruh saya beri dia gula-gula yang dicampur ubat tidur. Tapi saya takut lalu lepaskan si kenit itu, katanya. Detik penentu, pemaksaan kehilangan sempena Taipusam. Lim sengaja memilih bulan Januari 1981 bertepatan dengan Taipusam, perayaan Hindu yang menyaksikan penganut menebus nazar untuk mengaburi energi spiritual. Menurut saksi,
Pada 25 Januari hari kehilangan Ghazali, Lim mengadakan ritual prapemaksaan kehilangan dengan menusuk patung tanah liat yang mewakili Dewa Murugan, memakai jubah kuning yang dianggap anti balas, menyanyi lagu Tamil kuno Om Shakti dalam lughat patah. Proses pemaksaan kehilangan ritualistik. Setelah memikat mangsa ke Flat, Lim melakukan ritual berikut. 1. Penyucian. Mangsa dimandikan dengan air dicampur daun nim dan serbuk kunyit. 2. Penggunaan dadah. Mereka diberi minuman bergula yang mengandungi ubat penenang untuk melumpuhkan perlawanan. 3. Tikaman simbolik. Mangsa di TAM tepat di jantung sambil Lim menjerit Aum Kali Kayai Namah. Sembah pada Ibu Kali. Keserin bertugas mengumpul cecair badan merah dalam botol susu, sambil Ho memegang kaki mangsa. 4. Pengabadian. Rambut mangsa dipotong dan disimpan dalam kotak kecil sebagai talisman. Bukti forensik yang mendedahkan. Polis menemui beberapa artifak mengerikan di Flat Lim. Buku nota hitam menyenaraikan 11 nama sikenet lain sebagai calon korban. Senjata ritual. Sebilah keris berlumuran cecair badan merah, 7 batang lilin lemak manusia berukir mantra, dan cebisan kain kafan terpakai. Rakaman audio. Kaset yang merakam suara Lim berkomunikasi dengan roh menggunakan efek gemah. Penyimpangan dari kepercayaan Hindu sejati. Pakar agama Hindu, Dr. Rajeshwari Godind, memberi kesaksian di mahkamah. Apa yang Lim lakukan tiada kaitan dengan Hinduisme. Penggunaan cecair badan merah dan kekerasan adalah penghinaan kepada Dewi Kali, yang dalam kitab suci melambangkan kehancuran kejahatan, bukan pemaksaan kehilangan insan tidak bersalah. Kawalan melalui ritual. Lim menggunakan ritual untuk mengukuhkan dominasi ke atas Keserin dan Ho. Sumpahan palsu. Beliau mengikat rambut mereka dalam simpulan sambil bersumpah roh akan memburu mereka jika membelut. Ujian kesetiaan. Kedua wanita dipaksa meminum cecair badan merah aliran pertama setiap korban sebagai ikatan abadi. Manipulasi mimpi. Lim menyuntik ubat halusinasi ke dalam teh mereka, lalu mendakwa mimpi mereka sebagai pesan dewa-dewi. Reaksi komunitas Hindu Singapura. Kes ini mencetuskan kemarahan penganut Hindu. Kuil Sri Srinivasa Perumal di Little India mengadakan upacara Shanti puja ritual perdamaian untuk mangsa. Kami tidak mahu masyarakat salah faham. Ini bukan agama. Ini kegilaan, tegas Paderi Kuil, S. Nageswaran. Warisan ritual dalam budaya pop. Kisah ritual Lim menjadi inspirasi untuk filem seram tempatan Pontianak Harum Sunda Malam 2004, di mana watak antagonis menggunakan botol cecair badan merah sebagai senjata. Namun, keluarga mangsa membantah, ini bukan hiburan. Ini kehidupan kami yang hancur, tegas adik Ghazali dalam satu forum awam. Analisis psikospiritual. Ahli kriminologi Dr. Aminah Tan berpendapat ritual Lim adalah alat kawalan. Dia mencipta mitos untuk melegakan rasa rendah diri masa kecil. Dengan menjadikan Keserin dan Ho sebagai pendeta perempuan, dia merasa seperti dewa yang disembah. Kesimpulan, kegelapan di balik tabir. Ritual Lim bukan sekadar pemaksaan kehilangan, tetapi teater keji yang menggabungkan psikopati, eksploitasi jantina, dan paran IA spiritual. Dalam ruang gelap Flat Toei Payuh itu, 3 individu yang hilang arah mencipta neraka mereka sendiri dan mengorbankan yang paling tidak bersalah untuk memuaskan nafsu kuasa yang tiada penghujung. Bab 5. Siasatan membongkar jaring kejahatan. Laporan awal dan tanggapan polis. Apabila Ghazali Marzuki dilaporkan hilang pada 25 Januari 1981, polis awalnya mengklasifikasikan kes itu sebagai sikenet hilang biasa. Namun,
kehilangan Agnes Ong Seo Heo 2 hari kemudian mencetuskan kecurigaan. Inspektor Lim Tet Che, Ketua Pasukan Siasatan, mengarahkan pasukannya membandingkan corak kehilangan kedua-dua si kenit itu. Kedua-dua mangsa bawah 12 tahun hilang dalam radius 500 meter dan tiada permintaan tebusan. Ini bukan kebetulan, katanya dalam mesyuarat operasi. Petanda aneh di Flat 12A. Pada 30 Januari, seorang jiran di Blok 12A, Puan Rosna, melaporkan bau busuk kuat dari tingkat 2 blok tersebut. Pasukan polis yang menyiasat menemui sisa kemenyan terbakar dan kesan cecair perang di lantai tangga. Namun, tiada jasad dijumpai. Sementara itu, pegawai polis berpakaian prebet memerhati flat Adrian Lim setelah menerima aduan tentang ritual biseng pada waktu malam. Mereka mendengar bunyi gong dan jeritan wanita dari dalam, tetapi tidak bertindak kerana tiada waran. Tip penting, pengakuan Ho Kah Hong. Pada 3 Februari 1981, Abang Ho Kah Hong, Ho Kem Sing, menghubungi polis setelah adiknya muncul di rumahnya dalam keadaan histeria. Dia kata Adrian nak korbankan si amat kenit dalam perutnya untuk dewa, lapor Kem Sing. Di bawah perlindungan polis, Ho mengaku terlibat dalam pemaksaan kehilangan Ghazali dan Agnes Ong Seo Heo. Dia menyerahkan kunci flat Lim serta peta lokasi jasad yang dilukis di belakang kertas pembungkus nasi. Penggeledahan flat Lim, Muzium Horor. Pasukan polis menyebu flat Lim pada 4 Februari 1981 pukul 3 pagi. Mereka menemui bilik ritual, dinding dicat merah dengan simbol Om dan gambar Dewi Kali berlumuran cecair badan merah palsu. Koleksi cecair badan merah, 14 botol susu berisi cecair badan merah berkubur label dengan tarikh termasuk 25 dan 27 Januari. Senjata, keris berkarat, palu besi, dan jarum akupunktur yang digunakan untuk menusuk mata mangsa. Dokumen, surat cinta daripada klien wanita yang meminta ilmu pengasih, serta senarai 20 nama si kenit di Tuai Payuh. Pencarian jasad, ujian emosi. Berdasarkan petahu, pasukan penyelamat menemui jasad Ghazali di ruang bawah tangga Blok 12A, tersembunyi di sebalik longgokan kotak surat khabar lama. Dia dibungkus dalam kain kuning warna ritual Lim dengan tali dicerut di leher, menurut laporan pegawai forensik. Agnes Ong Seo Heo dijumpai berdekatan di Sungai Kalang, diikat dengan batu menggunakan tali dan dimasukkan ke dalam beg. Proses pengenalan jasad dilakukan di Hospital Besar Singapura, di mana ibu bapa kedua mangsa pengsan berulang kali. Analisis forensik membongkar kekejaman. Dr. Wong Mei Iling, pakar patologi, mendedahkan Ghazali, 19 bekas tik, termasuk 3 di jantung. Kesan ubat khayal dalam hatinya menunjuan dia sedar sebahagian semasa diserang. Agnes, tengkorak retak akibat pukulan palu, dengan bekas bakar tahap 1 di tapak kaki akibat lilin ritual. Cecair badan merah di botol susu Lim padan dengan DNA Agnes. Cabaran siasatan, tekanan masyarakat. Media massa seperti The Straits Times memburukan kes dengan tajuk sensasi, Bomo gila paksa hilang si kenit untuk dewa cecair badan merah. Ini mencetuskan panik. Ibu bapa di Tuai Payuh mengheret anak mereka ke balai polis untuk disemak tanda santau. Pasukan siasatan juga diancam melalui panggilan telefon. Kamu akan kena sumpah jika tangkap Adrian. Pemerangkapan dan pengakuan. Adrian Lim dan Catherine Tan ditahan di Johor Bahru pada 5 Februari ketika cuba melarikan diri dengan feri. Dalam beg mereka, polis menemui pasport palsu, 10,000 RM, dan patung kali mini. Semasa soal siasat, Lim mendakwa dirinya Tuhan yang kebal dan mengugut akan menghantar iblis ke rumah pegawai polis. Catherine, setelah 12 jam diinterogasi, mengaku
Saya ikut Adrian kerana takut. Tapi saya juga benci dia. Kesan paranormal dalam siasatan. Beberapa pegawai terlibat melaporkan kejadian pelik. Rakaman suara yang dirakam dalam flat Lim semasa penyiasatan dibuat yang mengandungi bisikan bahasa Tamil walaupun tiada penutur di situ. Lampu bilik siasatan berkelip setiap kali nama Lim disebut. Seorang konstabel muda, Ahmad, mengadu dihantui mimpi jasad si kenit sehingga meletak jawatan. Penyiasat utama, Inspektor Lim Tej Che. Inspektor Lim yang mengetuai kes ini berkongsi dalam memoilnya. Saya jumpa gambar Ghazali dalam dompet Adrian. Ghazali tersenyum, itu yang paling menyeksa. Saya ada anak seusia dia. Beliau juga mendedahkan tekanan untuk menutup kes cepat kerana bimbang rusuhan kaum. Persediaan untuk perbicaraan. Pada 10 Februari 1981, pihak pendakwaan menyusun 300 halaman bukti, termasuk kain kuning dengan cap jari keserin, rekod telefon Lim ke kedai ubat, kesaksian 12 saksi yang pernah melihat Lim mendekati si kenit. Bab 6. Perbicaraan keadilan untuk Ghazali dan Agnes. Mahkamah, pentas untuk pertanggungjawaban. Perbicaraan Adrian Lim, kes Rintan dan Ho Kah Hong bermula pada 15 Mac 1983 di Mahkamah Tinggi Singapura, diketuai oleh Hakim T.S. Sinaturi. Kes ini, salah satu yang paling menggemparkan negara, berpusat pada ritual pemaksaan hilang nyawa terhadap Ghazali Marzuki 9 dan Agnes Auxio Heok 10. Dengan ketiadaan sistem juri, hanya Hakim Sinaturi yang akan menentukan nasib tertuduh. Pertuduhan, rangkaian kejahatan yang keji. Ketiga-tiga mereka didakwa dengan dua pertuduhan memaksa hilang nyawa di bawah Seksyen 302 Kanun Keseksaan yang membawa hukuman hilang nyawa mandatori. Tuduhan tambahan termasuk memberikan ubat penenang kepada si kenit, berkonspirasi untuk melakukan keganasan ritualistik, menghapuskan bukti membuang pakaian mangsa dan peralatan ritual. Pembukaan pendakwaan, pengorbanan yang dirancang. Pendakwa utama, Tan Buntik, dengan teliti menggariskan kes pendakwaan. Ghazali 25 Januari 1981, dipujuk oleh kes Rintan dengan gula-gula, ditik 19 kali di rumah Lim. Cecair badan merahnya dihimpun untuk ritual. Agnes 27 Januari 1981, ditipu oleh Ho Kah Hong dengan janji membantu membawa barangan dapur, Didi dengan lilin dan hilang nyawa akibat kehabisan cecair badan merah. Bukti. Diari berlumuran cecair badan merah Adrian Lim. DNA Ghazali pada keris upacara. Rambut Agnes dijumpai dalam azimat ritual. Strategi pembelaan, keputusasaan dan delusi. Setiap tertuduh menggunakan strategi berbeza. 1. Adrian Lim mendakwa mendapat wahyu ilahi, merujuk kepada penglihatan dari kali. Peguamnya, Subhas Anandan, berhujah bahawa Lim tidak siuman, dengan menggunakan diarinya yang penuh dengan tulisan meracau sebagai bukti psikosis. 2. Kes Rintan digambarkan sebagai mangsa yang dipaksa. Peguamnya menonjolkan parut akibat dioleh Lim serta percubaan hilang nyawa dirinya di dalam tahanan. 3. Ho Kah Hong berpaling tadah dan menjadi saksi pendakwaan, diberi kekebalan untuk anak dalam kandungannya. Dia mengaku telah memancing Agnes ke dalam perangkap di bawah paksaan. Kesaksian utama, pengakuan mengejutkan Ho Kah Hong. Ho, kini saksi utama pendakwaan, memberikan butiran ngeri tentang kejadian tersebut. Ghazali. Adrian membaca mantra sambil mentiknya di dada. Keserin memegang kakinya.
Saya dipaksa mengumpulkan cecair badan merahnya dalam mangkuk. Agnes. Agnes menangis memanggil ibunya. Adrian berkata air matanya menyenangkan dewa. Dia membi kaki Agnes dengan lilin sebelum mengkerik tubuhnya. Paksaan. Adrian mengugut untuk memaksa hilang nyawa si amat kenit saya jika saya menolak. Hingga kini, saya masih terdengar jeritan Agnes dalam tidur saya. Bukti forensik, sains melawan tahyul. Pakar patologi, Dr. Wong Mei Iling, mengemukakan bukti saintifik yang mengukuhkan kes pendakwaan. Ghazali diberikan ubat tenang tetapi masih sedar semasa ditidi dada. Bekas pertahanan pada tapak tangannya menunjukkan dia berusaha melawan. Agnes. Punca hilang nyawa, kehabisan cecair badan merah. Ukiran ritual pada dadanya sepadan dengan simbol dalam diari Adrian Lim. Penderitaan keluarga di mahkamah. Ibu Ghazali, Maimunah, melempar layang-layang yang dibuatnya sendiri ke arah Lim sambil menjerit, "Kau rampas langit anakku." Bapa Agnes, Engkok Ling, dia membisu tetapi mengangkat lukisan Agnes di mahkamah. Salah satunya menggambarkan lelaki menyeramkan berkacamata. Hakim Sinature mengarahkan rehat sementara apabila suasana mahkamah dipenuhi dengan tangisan. Pembelaan gila Adrian Lim. Lim, yang kadangkala mewakili dirinya sendiri, mencetuskan beberapa insiden aneh di mahkamah. Mengangkat patung kali sambil menjerit, Dewi menuntut cecair badan merah. Menuduh hakim dirasuk ruh jahat. Mendakwa tindakannya adalah tugas suci untuk dewa. Keputusan, hukuman gantung sampai hilang nyawa. Pada 25 Mei 1983, Hakim Sinature membacakan keputusan mahkamah. Hukuman yang dijatuhkan tanpa ragu-ragu. Adrian Lim didapati bersalah atas kedua-dua pemaksaan hilang nyawa. Digambarkan sebagai manipulator sadistik yang mempergunakan kepercayaan tahyul untuk menjustifikasikan perbuatannya. Kes Serintan didapati bersalah. Dakwaannya sebagai mangsa paksaan ditolak kerana bukti menunjukkan penyertaannya secara aktif dalam kejadian itu. Ho Kah Hong didapati bersalah. Walaupun membantu pendakwaan, penglibatannya dalam pendi Agnes tidak dapat dinafikan. Ketiga-tiga mereka dijatuhkan hukuman gantung sampai hilang nyawa. Dalam penghakimannya, Hakim Sinature menyatakan, ini bukan perbuatan dewa, tetapi kejahatan manusia dalam bentuknya yang paling mengerikan. Penderitaan kanak-kanak ini di luar bayangan, dan keadilan menuntut hukuman yang setimpal. Bab 7. Hukuman pengakhiran sang pemangsa. Menanti pengakhiran di tali gantung. Selepas keputusan mahkamah, Adrian Lim, Kes Serintan dan Ho Kah Hong ditempatkan di penjara Changi, menunggu hukuman gantung. Suasana dalam sel mereka mencerminkan nasib yang bakal menimpa dinding kelabu, jeriji besi, dan bunyi derapan kaki warden menjadi latar harian mereka. Walaupun tempoh rayuan dibenarkan, hakikat bahawa mereka bertiga didapati bersalah tanpa keraguan munasabah menjadikan peluang untuk mengelakkan tali gantung hampir mustahil. Rayuan yang ditolak mentah-mentah. Pada 1984, Peguam Pembela mengemukakan rayuan terakhir kepada Mahkamah Rayuan Singapura dengan hujah bahawa Adrian Lim tidak waras dan bertindak di bawah pengaruh dewa. Kes Serintan adalah mangsa yang dipaksa menyertai ritual. Ho Kah Hong seharusnya diberikan hukuman lebih ringan kerana menjadi saksi pendakwaan. Namun, Mahkamah Rayuan menolak rayuan mereka dengan keputusan tegas. Ketiga-tiga tertuduh melakukan jenayah yang kejam.
melibatkan penyiksaan dan pemaksaan hilang nyawa kanak-kanak yang tidak bersalah. Hujah mereka tidak mengurangkan kesalahan yang dilakukan. Hakim-hakim rayuan menyatakan bahawa Adrian Lim bukan seorang yang tidak waras, tetapi manipulator licik yang menggunakan ketakutan dan kepercayaan tahyul untuk menguasai pengikutnya. Hari terakhir sang pembunuh. Pada 25 November 1988, hukuman dijadualkan dilaksanakan. Malam sebelumnya, ketiga-tiga mereka diberi hak terakhir. Adrian Lim meminta patung Dewi Kali dan menulis doa di atas kertas. Kes Serintan menangis terisak-isak, mengulangi bahawa dia dipaksa dan menyesal. Ho Kah Hong, yang kelihatan pasrah, hanya meminta untuk melihat anaknya buat kali terakhir, tetapi permintaan itu ditolak. Pelaksanaan hukuman. Pada pagi 25 November 1988, mereka dibawa ke bilik hukuman. Adrian Lim tersenyum sinis dan berkata kepada warden, "Saya akan kembali. Dewi Kali akan membangkitkan saya." Pelaksanaan hukuman, saat terakhir sang pemangsa. Pada pagi 25 November 1988, ketiga-tiga mereka dibawa ke bilik hukuman gantung di penjara Changi. Langkah mereka bergema di lorong sunyi, ditemani warden yang tidak menunjukkan sebarang emosi. Ketika mereka berdiri di atas platform dengan tali gantung di leher masing-masing, suasana hening seketika sebelum Adrian Lim memecahkan kesunyian. Dengan mata terpejam dan wajah mendungak, dia menjerit kuat, "Om Kalima! Om Kalima!" Suara jeritannya bergema di bilik hukuman, seolah-olah memanggil Dewi yang dipercayainya hingga ke saat akhir. Namun, tiada keajaiban berlaku. Di sebelahnya, Kes Serintan menggenggam tasbih rosario erat-erat. Bibirnya bergetar, berbisik dalam doa, mungkin memohon keampunan yang tidak pernah diterimanya di dunia. Air mata jatuh dari pipinya, tetapi dia tidak berkata apa-apa selain doa dalam hati. Sementara itu, Ho Kah Hong, dengan suara tersekat-sekat, berkata perlahan, "Sayang, Mama nak pergi jauh, tapi Mama sentiasa sayang kamu." Kata-kata terakhir ini ditujukan kepada anaknya yang ditinggalkannya, satu-satunya insan yang mungkin masih menyayanginya di dunia ini. Tanpa memberi mereka waktu lebih lama, warden memberi isyarat. Pintu perangkap dibuka serentak. Dalam sekelip mata, tali gantung menamatkan riwayat mereka bertiga. Reaksi orang ramai. Kematian Adrian Lim dan pengikutnya mendapat pelbagai reaksi daripada masyarakat. Keluarga mangsa, terutama Ibu Ghazali dan Bapa Agnes, akhirnya mendapat sedikit kelegaan, walaupun luka di hati mereka tidak akan sembuh sepenuhnya. Masyarakat Singapura melihatnya sebagai pengakhiran yang adil bagi jenayah paling kejam dalam sejarah negara itu. Pihak berkuasa menegaskan bahawa hukuman ini menjadi amaran kepada sesiapa yang menggunakan kepercayaan tahyul untuk melakukan kejahatan. Legasi kegelapan. Walaupun Adrian Lim telah dihukum, kisahnya terus menghantui sejarah jenayah Singapura. Ruang flat tempat ritualnya dilakukan di Toa Payoh dikatakan berhantu, dengan beberapa pemilik baru mendakwa mendengar suara kanak-kanak menangis pada waktu malam. Kisah Adrian Lim dijadikan rujukan dalam kajian psikologi jenayah, terutama mengenai pengaruh pemimpin kultus dalam mengawal pengikut mereka. Ibu bapa mula lebih berhati-hati, mengajar anak-anak mereka untuk tidak mempercayai orang asing dengan mudah, terutamanya jika diberi gula-gula atau dipujuk dengan alasan pelik. Kesimpulan, keadilan terlaksana. Kisah ini menjadi pengajaran yang kekal dalam sejarah, mengingatkan bahawa kewaspadaan dan kepercayaan kepada logik harus mengatasi ketakutan dan kepercayaan buta.
sebagaimana yang dinyatakan oleh seorang wartawan selepas hukuman gantung Adrian Lim. Keadilan tidak dapat mengembalikan Ghazali dan Agnes. Tetapi sekurang-kurangnya, raksasa yang memusnahkan mereka telah menerima balasannya.